Oleh. Morning. Kami nak check out dah. Berah? Ha. Kan lap dia tu. Jom. Tiga A. Adik, jangan lari. Itu tu, wait. Tu kakak, ujung sana. Belum lagi. Okey. 3A. Jadi kena touch dulu. Cepat Didi. Tomates. Touch. Okey. Dek, adik mamam saja, Dek. Bu, dia punya lift ni macam mami jauh atas. Koki. Okey, jom. Let's go. Tekan tu kakak. This is okay. Tarik. Okay, jom. Perjalanan kami nak lalu jambatan kedua, Jambatan Sultan Abdul Halim. Ni yang terpanjang ni kan? Sebelum tu jambatan lama tu. Yang ni 45 minit tu. 45 minit. Ni panjang juga ni. Jaya. Kita nak balik KL dah kan? Semoga selamat sampai dah. Kita santai-santai. Kita santai-santai. Okey, kita akan Itu jaket dia. di jambatan 2. Lalu jambatan jambatan yang paling Beratnya panjang. dia motor dia punya nak jauh. Jalan tadi. Sambil menikmati
jalan lagi. Ni kalau nak jogging sini, tanah ni. Mampus. Bolehlah jogging dia. Seseorang kena naik motor kereta, dah penat berhenti ambil. Oh, tengok sana. Macam Putrajaya kan? Dia tak bagi motor sekali lalu. Tengok tu. Oh, dia tak buat terus. Dia ada bengkok-bengkok sikit. Dia macam faham. Kita nak ke sini lah kan? Dia ada selekor sikit. Dia memang jembatan ni pun panjang. Dia tak boleh buat terus. Takut kena ombak. Betul tak boleh. Dia kena pick-up. Kita tahu sama bila ni. Ni lagi panjang pada yang sana tu. Ini lagi panjang. Yang tu tak panjang. Sebelum ni siap, jembatan tu yang guna tu, jembatan utama. Jembatan ni yang orang duk terjun tu. Okey, kita sampai tol sudah. Daripada jembatan mengambil masa 8 minit, 9 minit 10 kilo. Bermakna 40 saat 1 kilo. Boleh tak ni? Macam mana ni kalau kita beli pinggan mangkuk IKEA yang putih tu, kita carry bawa naik kapal terbang, kita hand. Boleh tak? Betul. Kita jangan letak kat kapal, kita bawa naik, kita simpan. Apa benda? Pinggan mangkuk IKEA. Boleh. Kita sendiri yang pegang, kita sendiri, jadi kita tak Boleh. boleh. Tapi tak boleh nak kerja lebih kan? Boleh. Bahaya, dia tarik. 7. Ni bagi 7 kg, ni bagi 7 kg. Macam tu kan? Jadi kita tahu benda tu bukan dekat tangan orang lain, kat kita Ya. je selamat. Tengok pinggan mangkuk dia. Ish, Okey. Perjalanan seterusnya menuju ke Kuala Lumpur, Ipoh Jawi. Kanan. Orang tak lalu jalan ni sebab jalan ni sunyi. Kurang kereta. Sebelah sana jembatan lama tu Banyak kereta kan? banyak kereta.